Okay, tuan-tuan dia bangkit daripada sujud, boleh? Ini masuk TikTok ni, YouTube. Bangkit daripada sujud, sebab ni sunnah ni, banyak orang tak buat. Bila bangkit daripada sujud, tuan-tuan duduk dulu Okey, nak bangkit, Allah. Duduk dulu, nak naik berdiri Dah duduk, tangan turun kat sini, menongkat tangan, baru tolak, baru berdiri. Ada dua sunnah. Apa dia? Duduk, istirahah. Yang kedua, menongkat tangan. Dalam kitab dia sebut. Boleh? Dan ada hadis dia. Kita sempat nak baca sekali lagi. Bila bangkit bersujud, bangkit, Allahu Akbar, duduk sekejap. Lepas itu barulah tolak tangan, baru berdiri. Kalau buat begini, makruh. Tengok makruh. Bangkit bersujud, terus je. Allahu Akbar. Dia tak duduk langsung, terus berdiri kan. Ini makruh. Makruh maknanya tak dapat pahala. Dari Syafi'i tak dapat pahala. Terus bangkit. Ataupun dia duduk, ada duduk juga. Allah. Lepas tu dia buat macam tu, dia tolak tangan sebelah. Ada juga macam tu sebelah kan. Yang ni makruh. Kalau sebelah tangan tu tolak. Selalu kita buat macam tu kan. Dia kena dua belah tangan. Baru sunnah jangan buat sebelah. Ataupun yang macam ni. Ini tak ada sunnah. Dia bangkit, duduk. Allahu Akbar. Lepas tu tangan dia letak dekat paha, dia terus berdiri macam ni. Yang ni makruh. Nampak? Selalunya orang muda lah. Orang tua tak boleh sebab lutut dia masalah. Orang muda dia kuat, terus dia letak tangan kat paha tu, terus berdiri. Dia tak letak tongkat. Yang sunnahnya tongkat. Boleh? Tongkat tu. Kalau boleh. Dia tongkat dengan duduk sekejap. Boleh? Ini itu sunnah dia. Itu satu. Yang kedua, bila nak bangkit tahiyat awal. Tahiyat awal baca sampai mana? Baca tahiyat awal sampai mana? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, nak bangkit. Letak tangan dekat sejadah ni, tongkat dulu, baru berdiri. Itu sunnah. Menongkat.